Budak-budak cafe racer yang suka custom motor, mana korang hilang? Kita comeback lagi dengan Kiwi Cafe Racer 152. Motor ini datang dengan single piston, siap ada carburetor dan juga mampu menghasilkan 11 horsepower dan 11 Nm of torque. Dan untuk siapa-siapa yang nak tahu, motor ini memang senang untuk servis carburetor, untuk buka spark plug dan juga tukar exhaust memang senang guys. Walaupun motor ni nampak macam biasa, tapi untuk motor ni dia memang datang dengan barang macam-macam guys. Antaranya ialah untuk bahagian lampu, dia datang dengan lampu mentor acak-acak klasik untuk bahagian hadapan dan juga untuk bahagian belakang, dan juga bagi lamp guard untuk bahagian hadapan. Untuk bahagian hadapan dia datang dengan telescopic fog dan juga pakai cover teleskopik, dan untuk tayar pula dia pakai tube bahagian hadapan dan juga bahagian belakang, dan juga single disc dengan 2 port caliper. Dan untuk bahagian belakang dia menggunakan adjustable absorber dan juga brake drum. Walaupun motor ini berkonsepkan klasik, tapi dia datang dengan push start button, meter campuran digital dan juga analog, ada choke dan tank sebesar 12 liter. Motor ini ada rebate sebanyak 1,000 sekarang guys. So harga jadi 5,888 sahaja. Untuk siapa yang nak buat installment, deposit hanya RM10 dan bulanan 215 ke bawah saja. So siapa yang berminat, boleh tekan bell biru dekat bawah, ataupun boleh walk in ke kedai kita orang On Fast Motorworld Ipoh. Mantap guys.